Chloe. Ya. Megonia! Habis basah baju saya. Kenapa awak tukar kopi ya? Macam budak-budak lah korang ni. Ini nih Megonia. Ditumpahkan air kopi pula kat baju. Ada-ada je lah korang ni. Kenapa orang tu tengok dari tadi? Chloe, kalau saya pukul awak, tolong juga ni. Boleh tak saya? Hei, dia tengah prelim tu. Awak nak buat apa? Gurau Chloe, saya takkan pukul awak lah. Guys, saya pergi dulu. Kak, tunggu. Hah? Chloe? Kenapa ni? Tiba-tiba tarik. Jangan pergi dulu. Chloe rasa ada orang perhatian kita dari tadi. Hah? Chloe, awak ingat semua hasil berjalan lancar? Tak semudah itu. Bos, saya dah ambil semua projek Puan Chloe. Kerja bagus. Chloe. Awak takkan bahagia. Saya akan hancurkan hidup awak, Chloe. Chloe. Hah? Kenapa? Semua hilang ni. Mana? Maki! Hah? Ya, bos. Kenapa? Macam mana kerja ni boleh hilang? Bos. Saya tak tahu, bos. Semua panik kerja yang bos bagi tak boleh nak kemas ini. Sudahlah. Awak boleh pergi. Baik, bos. Tenang, sayang. Ya, kenapa jadi macam ni? Siapa yang ambil? Hah? Kenapa semua hilang? Enishi, hasil kerja isteri awak dah hilang semua. Enishi, bangun. Hasil kerja isteri awak dah hilang. Hah? Apa? Ya, Enishi. Cuba awak tengok dekat laptop. Isteri awak tukar password. Tak mungkinlah Chloe tukar. Lagipun dia tak pernah tukar semua benda. Hello sayang. Cuba dekat rumah sekarang. Kenapa ayang? Okey ayang. Lepas ambil akta, saya datang. Okeylah mama. Kenapa ayang? Ma tahu siapa yang ambil? Mama tak tahu. Ayang? Mama tak tahu. Ayang tahu? Tak tahu. Tenang Ma. Jangan terlalu fikir. Papa janji akan tolong Mama. Okey sayang? Kenapa marah sampai mata macam tu? Comel lah Pragna. Jangan risau. Semua masalah akan kelar. Okey sayang? Sayang, sudah. Katanya nak pergi rumah Vel. Iya.
faham. Aksa, Papa nak awak tolong jaga Mama dengan adik. Jangan nakal. Okey? Assalamualaikum, Valeria. Valeria. Waalaikumsalam, Chloe. Kenapa? Ada apa? Masuklah. Luar ni sejuk. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Perut awak sakit? Habis tu kenapa? Awak ada masalah? Ceritalah. Vel, saya tak tahu siapa yang rampas kerja saya. Bertahun-tahun saya buat. Tapi ada orang rampas macam tu je. Saya dah tak larat dah, Vel. Awak kena tenang. Awak sekarang berada dua. Siapa yang rampas ni? Ma, Papa tahu masalah Mama. Jadi, tolong bertenang. Awak sekarang badan dua, sayang. Ini, tanda. Papa tahu Mama kuat. Jangan pendam, sayang. Menangislah. Menangis, sayang. Ayah, Mama dah tak larat. Tidur, sayang. Tidur. 널 사랑해서 널 좋아해서 Saya tak boleh tahan. Saya kena cari juga siapa. Sekarang, saya nak tanya korang. Siapa yang bongkarkan maklumat ni sampai orang lain ambil, ha? Bertahun-tahun kerja kat sini, aku dah bagi kau gaji tinggi. Tapi, bukan untuk bersenang-senang. Apa masalah korang, ha? Ha? Kau tahu kan? Ha? Saya tak tahu apa-apa, bos. Betul, bos. Saya tak tahu apa-apa. Sudah. Pergi. Awak semua pergi. Sekarang ni, awak semua pergi. Tapi bos, kita boleh betulkan semula. Saya cakap pergi. Maafkan Mama, nak. Aduh. Apa ni? Ada yang tak kena. Kenapa ni sayang? Sakit. Anak Mama, kenapa ni? Anak Mama. Sakit. Ayang, ayang, anak kita ayang. Sakit. Mama kenapa? Kita pergi hospital sekarang. Ayang, kenapa ni dengan anak kita, ayang? Ni dah 6 bulan, ayang. Mama takut. Aksa, Papa pergi dulu. Adik awak. Mama, adik. Aksa nak ikut. Jangan lagi, Aksa. Doktor, macam mana isteri saya, doktor, tiba-tiba tumpah darah? Kenapa dengan anak saya? Tenang. Ibu dan bayi sihat. Cuma isteri awak kena banyak berehat. Jangan terlampau stres. Doktor sarankan awak gembirakan dia. Ma.
hilang. Kenapa ni? Mama buat apa kat sini? Hah? Gagak. Pasti kerja dia. Dasar. Ternyata awak licik juga. Zain, saya nak jumpa awak. Okey. Kalau itu yang awak nak, sekarang dijemput. Saya hantar lokasi. Bijak juga dia. Cepat dia dah tahu siapa. Chloe. Bijak. Apa? Zain, kenapa awak buat macam ni? Kenapa awak cakap? Rasa bodoh. Apa masalah awak? Kenapa awak ambil kerja saya? Hah? Kenapa dengan awak? Kenapa? Awak lupa? Hah? Lupa apa? Kenapa? Apa masalah awak? Nampaknya awak dah lupa. Sekarang, saya akan ingatkan awak. Atas apa yang awak dah buat dengan saya waktu sekolah dulu. Awak dah bully saya, dah katakan saya. Oh ya, saya tak terasa. Hah? Kenapa awak nak ukit benda lama? Kenapa? Bodoh. Hah? Apa masalah? Saya... Saya apa? Awak dah bunuh mak saya. Awak dah bully, katakan saya. Sekarang awak masuk perangkap, Chloe. Semua datang sini sekarang. Hah? Apa yang awak buat ni? Lepas! Tolong! Apa yang buat ni? Lepas? Ni kan cara awak bunuh ibu saya. Hah? Saya tak sengaja waktu tu. Tolong! Lepas! Apa yang awak nak buat? Tolong! Jangan! Saya akan balas dendam. Sebab ini cara awak bunuh ibu saya. Tak! Jangan! Tolong jangan! Tolong! Jangan! Tolong berhenti! Berhenti? Berhenti! Jangan buat apa-apa dengan dia. Berhenti. Please. Tolong jangan buat apa dengan dia. Tolong lepaskan dia. Okey. Pergi sekarang. Apa saya dah buat? Saya dah bunuh orang. Sudah sayang. Then you ring my valentine.